Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Cik Nur Amal Karina, kru Bravo TPSS SK Kapal Laut. Pada hari ini, sekolah kami akan mengadakan pertandingan filem pendek sepanjang Festival Filem Kelantan tahun 2005. Filem ini bertemakan adab dan akhlak generasi Madani. Tajuk filem kami ialah Adab Murid dengan Guru Generasi Madani. Anda bersama saya sekarang Amal Bravo TPSS SK Kapal Laut. Bersama saya sekarang Cikgu Raizah, salah seorang guru di sini. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh tak Cikgu kongsikan pengalaman Cikgu sepanjang Cikgu mengajar sekolah ini? Boleh. Sebenarnya banyak sangat pengalaman Cikgu selama Cikgu berada di sekolah ini. Antaranya Ya, aku pula. Cikgu Reza datang lah. Bangun. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi, duduk semua. Terima kasih, Cikgu. Semalam Cikgu ada bagi kerja sekolah kan? Ya, Cikgu. Jadi Cikgu nak awak semua hantar sebab Cikgu nak semak. Ketua kelas kutip buku. Kelas awak ada 23 orang. Kenapa ada 20 buah buku je? 2 orang tak hadir. Lagi seorang. Lagi seorang siapa? Alisha, Cikgu. Kenapa awak tak hantar Alisha? Saya tengok minggu lepas pun awak tak hantar. Sebenarnya saya bukan tak nak hantar, tapi Syifa yang punya buku saya. Lepas tu dia tak hantar balik. Syifa, betul ke awak pinjam buku Alisha? Saya tak pinjam pun, Cikgu. Alisha tu dia sengaja rega cerita sebab nak tutup kesalahan dia. Cikgu, Syifa ni suka sangat menipu. Entah-entah dia dah hilangkan buku saya tapi tak mengaku. Astaghfirullahalazim, Alisha. Kenapa awak suka kacau saya? Saya tak pernah berkacau awak. Sudah. Saya nak awak berdua jumpa Cikgu Azizah di bilik kaunseling selepas waktu sekolah. Bangun. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Syifa, Alisha, jangan lupa. Alisha keluar dari kelas untuk bertemu Cikgu Azizah, guru kaunseling sekolah mereka. Kau punya hal lah ni, Syifa. Tak pasal-pasal kena pergi bilik kaunseling. Saya dapat maklumat daripada Cikgu Reza. Awak berdua ni suka sangat bergaduh. Dia suka mulakan dulu. Sudah. Cikgu nasihatkan kamu berdua ubah perangai kamu. Jika kamu ulang kesalahan lagi, saya tidak teragak-agak untuk membawa kamu jumpa Cikgu Disiplin. Mereka pun keluar dari bilik kaunseling. Ni semua salah kau. Alisha menalak Syifa sehingga terluka. Pada keesokan harinya, Cikgu Raizah memberitahu kami Okey, sebelum masuk susun berita kasut dulu. gembira. Kami dibawa masuk ke bilik Genius Classroom yang telah diwujudkan beberapa minggu yang lalu. Wah! Cantiknya bilik ni, Cikgu. Betul lah yang macam saya lihat dalam Instagram. Tengok ni, ada tablet, smart TV dan pelbagai hadiah. Okey, semua duduk. Baik, Cikgu. Bilik ini dilengkapi dengan kemudahan teknologi seperti tablet, skrin interaktif dan pelbagai alatan pembelajaran yang lain. Tujuannya ialah untuk membantu kamu belajar dengan lebih seronok dan kreatif. Macam best je belajar kat sini, Cikgu. Memang seronok, tapi cikgu nak ingatkan, teknologi ni hanya alat. Yang paling penting ialah sikap kamu. Kalau kita rajin belajar, ikhlas membantu, barulah ilmu yang kita dapat tu jadi berkat. Betul tu, Cikgu.
Sekarang, semua bangun ikut barisan dan ambil tablet masing-masing. Hati-hati ya. Maaf cikgu, saya cuai sikit. Tak apa Amni, cikgu tahu kamu tak sengaja. Benda boleh dibaiki, tapi kejujuran dan saling memahami itu lebih penting. Maaf juga cikgu, saya sepatutnya bantu Amni, bukan gelakkan dia. Bagus Amni dan Alisha sebab berani mengaku dan berubah. Dalam kelas kita ni, kita bukan sekadar belajar sahaja, tapi kita belajar adab, akhlak dan tanggungjawab. Saya pun nak jadi lebih baik cikgu. Saya nak belajar rajin-rajin. Cikgu bangga dengan kamu semua. Inilah yang cikgu harapkan dari murid generasi Madani. Hormat guru, berakhlak mulia dan berkasih sayang sesama kawan. Itulah pengalaman cikgu yang tak dapat cikgu lupakan hingga ke hari ini. Terima kasih cikgu. Kesimpulannya, semua murid haruslah menjaga adab dan di mana saja kita berada. Kita haruslah memberi tumpuan ketika cikgu mengajar. Sekian sahaja daripada kami Bravo TV PSS SK Kampung Laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamanya ku bertahan tanah air pertiwi, demi negara ku berserah diri. Semajikan dalam janganlah sengit. Bilik kita